Okay, geng. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So ni enjin aku, geng. Enjin 5 kuda Mercury. Dia punya handle gear ni, geng, tercabut masa kat sungai. So dia jatuh sungai lah. Yang ni aku beli baru, geng. Dekat sini, geng. Dudukkan dia. Dudukkan dia kat sini. So, geng, aku akan repair benda ni, geng. Jom korang tengok aku punya repair. Let's go. Duduk sini sekejap. Okay, dah cabut. Bawah. Kita ambil. Okay, yang seterusnya, geng, kita ambil ni untuk kita mark dia punya wire-wire tu. Wire dia kekal tempat yang sama lah, Okay, wire-wire dia ni, geng, aku dah mark nombor 2 pergi ke nombor 2, nombor 1 pergi nombor 1 lah. Macam tu lah. So, korang kena mark dulu, nanti kan salah wire nanti. Ni yang penting, wire ni betul. Lepas tu dah buka bawah dia pula, geng. So kita nak tengok yang ni, kan. Skru yang ni, geng, yang bawah ni, geng, kita kena buka ni. Ni, geng, satu. Okay, ni skru dia kita buka semua. Okay. Okay, sekarang kita nak angkat enjin dia keluar, geng. Angkat keluar enjin dia. Okay, geng, ni, geng, settle, geng. Kita pakai lagi. Okey. Jadi kita nak tengok yang bawah ni, geng. Syukurlah dia tak patah, ya. Tak patah, geng. Kita nak tengok bawah ni, dalam ni, geng. Dalam ni dia punya lock untuk, nampak tak? Dekat sini, tepi ni. Tempat ni dia tak patah, geng. Syukurlah dia tak patah. Tak adalah modal sangat. Bawah ni. So kita punya yang baru tu, kita punya yang baru ni, geng, kita masukkan dari sini. Masukkan dari sini. Oh, skru dia aku hilang. Patutlah skru dia hilang, geng. Dia masuk skru baru. Okey. Masukkan. Tu masuk tak? Nampak, geng? Dah masuk lah. Skru dia aku hilang. Aku ingat skru dia jatuh bawah. Maksudnya skru dia kat bawah. Jatuh bawah dalam ni. Dalam ni dia. So kita kena cari satu skru macam ni sama untuk kita lock dia. Kita cari satu skru, geng. Sekejap, relax dulu. Kira, geng, gunakan screwdriver. Okay. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Okay geng, lepas aku dah pasang siap gear dia ni. Gear dia geng aku dah pasang dah. So enjin pun aku dah pasang. Sekarang ni aku nak pasang wire dia. Pasang, kita start enjin kita test adakah gear dia ni boleh pakai atau tak boleh. Okay right geng. So macam biasa yang aku dah mark ni aku masuk balik. Okay, masuk dalam ni. Nombor 4. Okay, ni nombor 4. 4 buka. Koyak kan. Okay, join. Koyak. Lagi dia cetik bersih. Nombor 3. Okey ni 3. Masuk dalam. Kita buka. Koyak kan. Koyak kan. Masukkan nombor 3. Okey, satu nombor 1. Nombor 1. Ini nombor 2. Ini nombor 1. Ya, nombor 1 ni. Nombor 1 ni. Lihat kan. Okey, dah masukkan minyak punya ni. Throttle. Masukkan throttle dia.
okey. Gear masuk okey. Turun. Reverse menjadi geng. Mantap geng. Ini yang kita mau geng. Mantap geng. Dah boleh luncur geng.